أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. نسألك التسليم وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. Kemudian Allah SWT bagi kita terus program Yasin, insyaAllah terus kita alim dimaklumkan malam ini ada hajat besar kita Haji Muhammad Sidi Haji Yusuf. Good morning daripada Sungai Bayur. Baru nak masuk pasal pagi. Tengok apa dah. Pasal pagi Jumaat Sungai Bayur. Ni sepadan dia guys. Sungai Kerian. Seberang sana Kedah. Kedah kan? Kampung Sungai Berdarah mungkin sini lah nama tempat dia. Mulakan perjalanan. Kau tak tahu apa panjang tu, berapa panjang. Jalan. Fresh udang. Besar caruk. Udang 26. Cari nasi lemak 5 kupang tak tahu kat mana. Daging fresh. Cake fresh. Ayam fresh. Sebelum ada pisah, dia duduk dia dekat kedai. Macam dia buat apa? Dah. Buat apa tak tahu tadi. Ini pun bunga. Bunga ni pun boleh makan. Yang ni buat kabu, orang tua suka pandai lah. Buat apa? Kekabu. Tu dia buat kekabu. TV buat kekabu. Aduh, kau boleh buat. Tak pergi main lagi. Ya. Koho tu. Fresh tu. Punya center point dia. Ada besar punya kanopi. Ini memang ini besarnya. Kanopi paling besar. Lemang ni ah. Kau nak naik kau banyak kau. Dia sebab sini ini Kedah kan. Jadi dia Kedah kan. Sempadan. Jadi depa orang Kedah yang datang ni depa cuti. Makan pernah tapi tak pernah buat. Kau bunga pun ada. Panjang 3 km panjang dia. Utamakan kebersihan persekitaran rumah saja pilih Cina tu jual tu kan. Tapi orang kita buat kan. Inti apa dia? Inti kacang. Kacang merah. Kacang hijau. Ambil kan? Sedap kan. Bagi mak. Makan. Apa makan? Apa makan? Kacang, tak boleh. Kaki pancing mesin second hand kami, tapi kita tak berapa nak boleh makan. Makruh apa kata. Ais krim macam ada ayam gunting macam biasalah. Memang panjang. Anak itik pun ada jual ni. Anak angsa. Angsa. Potong RM6. Takkanlah potong lagi. Kalau 20 pun murah dah. Sotong berapa? Sotong 36 kilo. 36. Ya. Singan 20 ni. Okey. Ni habis dah orang parking dah. Habis. Dead end. Okey, sampai ujung. Pusing balik. Paling ujung orang ada lagi dah sana jual anak itik. Anak burung ya. Anak angsa, itik serati, ayam.
Tu apa? Arnab. Anak Arnab pun ada. Anak angsa. Kau suka belacan RM2. Berapa? Dua. Belacan dia beli. Nasi lemak. Mai tepung bungkus panas-panas kan lepas kita ampau. Ini apa? Nasi lemak. Nasi lemak. Bagi dua. Banyak sangat bang. Nasi lemak dua. Ha, berapa? RM2. RM2. Ya. Bungkus. Okey. Masih Joanna. Ani lepas ubi. Lepas pisang dapat dia. Kau nasi lemak. RM1 satu je. RM1 satu. Pencen main duduk seorang bayar. Murah-murah. Ikan RM6 sekilo. Nasi lemak RM1. Kau tengok apa ni. Apa benda tu? Tapai apa? Ni pedas. Pedas. Ni pedas ni manis. Ni tapai. Untuk. Ui. Putih hitam bukan pandan bang. Uyo. Pulut pandan. Tapai. Putih, hitam, pulut pandan. Oh macam tu. Oh. Mereka peniaga di kawasan Perak untuk orang Kedah datang. Asalnya. Boleh kat sempadan. Air. Sayur. Air lagi. Kilo 10. Beli habis dah sikit. Buat depan rasa. Kami tak kat sini sana. Dan tongsan, sate, kuah rojak homemade RM5. Free satu, free kacang satu. Oh, itu apa tu? Cucur badak. Dia goreng. Ini goreng bulat-bulat tu apa bu? Ubi keledek. Apa? Cucur badak. Kena datang naik motor, parking celah kampung macam ni. Tengok ni. Kalau naik kereta memang tak lepas lah. Ini kereta kalau parking sini memang tak keluar. Dia dekat simpang ni. Masuk ke pasar pagi Jumaat kena bayar. Ni. Ada simpang. Kami masih lagi mencari nasi lemak 50 sen. Tak jumpa lagi kedai mana satu. Rasanya dekat situ. Kita jalan jap. Okey, balik hotel. Balik daripada Pasar Bayur. Kita makan kat luar balkoni ni. Ni hotel Selama Inn di atas bukit guys. Di kebun durian. Tapi sini tak ada musim durian lah. Malangnya tak ada musim durian. Jadi kita tapau tadi. Kita cari nasi lemak 50 sen. Kedai tu macam tak wujud guys. Tak tahu lokasi dekat mana. Tak jumpa. Tanya adik tu pun dia kata ke sana, jauh lagi katanya. Dia pun macam tak tahu je. Belum cukup viral. Ini kita cuba tadi yang beli kat sana tadi. Pulut udang. Cucur badak. Nasi lemak 2. Nasi lemak RM1. RM1 je. Apa tu? Tapai daun getah. Air green tea. Kopi ayam. Okey, jemput makan.
Jadi selama tengok mak kau sila. Bismillah, bismillah. Layu tu daun pisang makan. Kak Ian punya semak mana sedap. Yang bungkus tu. Kak Ian ni kat mana? Pelik-pelik. Pelik. Langkawi. Langkawi punya nasi lemak bungkus tu. Bye-bye.